Kalau anda fikir nak buat duit dengan hobi dan minat yang kita ada, kena viral dulu, kena ramai followers dulu, anda sebenarnya dah salah. Sebab sekarang, content creator yang paling banyak views bukan content creator yang paling banyak duit. Sebab ada cara, tak banyak views dan followers pun boleh kalahkan income orang yang ada banyak views dan followers. Dalam video ni, saya nak tunjuk macam mana hobi biasa anda boleh jadi income lebih RM100,000 tanpa perlu jadi viral. Sebab saya sendiri dah capai 6 angka setahun dari benda yang saya minat nak buat. Dalam video ni, saya akan share 3 perkara yang ramai orang tak nampak. Macam mana pilih hobi yang betul, yang orang sanggup bayar, kenapa kejar views sebenarnya buat anda lagi lambat buat duit, dan macam mana tukar konten jadi sistem income walaupun subscriber kecil dan tak ramai. Stay sampai habis sebab part ketiga tu ramai orang buat salah, termasuk saya dulu. So, anda akan jimat masa berbulan, mungkin bertahun kalau anda tahu cara yang betul. Realitanya simple. Dekat internet sekarang bukan kurang ilmu dalam tu, tapi terlalu banyak ilmu. AI, YouTube, Google, semua benda ada. Search je apa nak belajar, memang ada. Jadi orang dah tak bayar untuk dapatkan info lagi. Orang bayar untuk dapatkan result atau hasil yang lebih cepat. Dan inilah yang ramai orang tak nampak. YouTube bukan sekadar platform konten suka-suka. YouTube adalah platform conversion. Maknanya, orang boleh buat keputusan membeli di YouTube. Bukan siapa yang paling viral, tapi siapa yang boleh bantu orang capai hasil yang mereka nak. Jom kita tengok cara nak buat benda ni step by step. Step pertama, jadikan hobi anda boleh buat duit. Ramai start buat konten sebab minat buat sesuatu. Tapi sebenarnya cara ni tak tepat kalau nak buat duit dari minat dan hobi kita. Contohnya macam orang buat konten sebab saya buat konten gaming sebab saya suka gaming. Saya buat konten memasak sebab saya suka masak. So, ini bukan niche. Niche sebenarnya adalah masalah. Contoh, kalau anda suka gaming, anda boleh buat konten cara naik rank game XXX dengan cepat. Kalau anda suka masak, anda boleh buat konten resepi 10 minit untuk mak-mak yang sibuk. Kalau anda suka fitness, anda boleh buat konten turun berat walaupun sibuk kerja 9 to 5. Jadi, formula konten dia mudah. Hobi campur masalah sama dengan duit ataupun income. Kalau tak ada masalah, tak ada orang bayar kita dari konten kita tadi. Dan ini yang lagi penting, anda tak perlukan ramai orang, tak perlukan ramai followers dan views. Anda cuma perlukan orang yang betul. Step kedua, lupakan hasrat nak jadi viral. Jadi ini sebenarnya mindset lama lah. Views sama dengan duit. Ini salah. Saya sendiri buat duit masa views tak besar pun. Saya cuma fokus pada 3 benda, iaitu orang klik, orang tengok dan orang percaya. Itu je. Bukan subscriber, bukannya viral. Anda boleh ada 100,000 views dan buat RM0 atau 1,000 views dan buat RM1,000. Kalau diberi pilihan, anda nak yang macam mana? Sebelum tu, kalau anda suka konten macam ni, bantu saya tekan butang like dan subscribe. Sebab YouTube akan fikir, konten ni ada orang suka. Baru YouTube tolong saya sikit push konten ni kepada ramai lagi orang yang tepat. Terima kasih. Okey, sekarang part yang paling penting. Step ketiga, bina sistem. Ini perkara yang paling penting kalau nak buat passive income daripada hobi kita tadi. Majoriti orang buat konten harap-harap jadi untung-untung ramai followers, nanti-nanti boleh buat income, tunggu company nak sponsor kalau ada rezeki. Tapi orang sebenar yang buat duit, mereka bina sistem. Sistem yang macam ni, video untuk tarik orang yang betul, konten untuk bagi value kepada orang yang betul, dan link produk untuk bagi solution pada orang yang betul yang ada masalah tadi. Simple. Setiap video ada tujuan, bukan sekadar post suka-suka. Jadi, bukan viral yang buat duit, tapi sistem yang buat duit. Saya dulu pun sama. Kejar views, kejar subscriber, penat, burn out buat konten, tapi tak ada hasil. Tak jadi apa pun. Sampai one day saya sedar, saya telah kejar benda yang salah. Step keempat, monetize awal tak perlu tunggu 1,000 subscriber. Ramai orang tunggu, nanti dah monetize baru buat duit. Salah strategi ni. Sebenarnya anda boleh start daripada awal. Affiliate, digital product, servis, community. Dalam circle saya pun ada student, subscriber bawah 100.
tapi dah buat lebih daripada 2,000 sebulan. Kenapa? Dia target orang yang betul, dia solve masalah orang tu, dan dia guna sistem konten yang betul. Jadi bukan siapa yang paling ramai followers ataupun subscriber, tapi siapa yang tahu cara hobi dan minat mereka boleh bantu selesaikan masalah orang lain juga. Step kelima, buat content plan realistik untuk orang sibuk. Kalau anda kerja 9 to 5, ada komitmen, family dan kerja, tak banyak masa, ini cara supaya boleh buat sistem yang saya ajar ni dalam 10 hingga 30 minit sehari je. Siapkan satu video setiap 5 hingga 7 hari. Simple konten yang selesaikan masalah orang dan juga kena ada konsistensi. Tak perlu tunggu perfect, tak perlu edit power-power sangat. Anda bukan nak jadi YouTuber yang viral. Anda nak bina income system yang bakal ganti gaji anda satu hari nanti. Dan kalau anda nampak benda ni masuk akal, kena dengan style dan minat anda, tapi masih blur nak start, itu normal. Sebab sistem ni memang ada step dia. Kena tahu cara nak pilih niche, nak buat konten, cara nak buat sistem supaya boleh jadi auto, dan cara nak convert konten dan sistem tu jadi income. Saya dah mudahkan semua tu dalam circle saya. Kalau anda serius nak buat dan ikut cara saya buat step by step, boleh apply join circle saya. Link ada dekat description. So anda kena ingat ni, benda yang paling penting, hobi takkan jadi income kalau anda masih treat dia sebagai hobi. Tapi bila anda tukar jadi sistem, dia boleh jadi income yang pasif 4 hingga 5 angka sebulan. Walaupun anda tak viral, tak ramai followers. Dan kalau anda nak tengok macam mana saya bina channel YouTube secara part time tanpa kejar views dan subscriber dan dapat 5 angka sebulan, saya tunjuk langkah penuh dalam video ni. Anda boleh klik video ni sekarang.